Pernah tak terfikir, kenapa sesama ni tak pernah ada ubat yang betul-betul boleh sembuhkan? Kita semua pernah melaluinya. Hidung tersumbat, batuk tak henti, badan lesu. Tapi saintis dengan teknologi moden pun masih tak boleh kalahkan sesama biasa. Jawapan dia ada pada virus tu sendiri. Bayangkan, ada tentera musuh yang sentiasa tukar identiti, tukar baju, tukar senjata setiap kali kita cuba lawan. Itulah yang virus sesama buat. Dia ni jenis licik, cepat bermutasi. Maksudnya, dia sentiasa berubah sikit-sikit, jadikan diri dia versi baru yang sistem imun kita tak kenal. Antibiotik. Tak jalanlah, antibiotik ni khas untuk lawan bakteria, bukan virus. Dia macam bagi senjata salah dekat tentera kita. Virus sesama pula, bila masuk badan, dia terus serang sel kita, jadikan sel kita kilang dia sendiri untuk buat lebih banyak virus. Lepas tu, dia keluar, serang sel lain pula. Sistem imun kita memanglah lawan. Dia hantar sel darah putih, buat antibodi. Tapi, bila virus dah bermutasi, antibodi lama kita dah tak kenal. Jadi, badan kita kena belajar balik nak lawan virus yang baru ni. Sebab tu kita asyik demam, asyik sesama balik. Ini adalah perlumbaan senjata biologi yang tak pernah habis. Virus sentiasa ada langkah ke depan. Jadi, apa kita boleh buat? Basuh tangan selalu, jaga kebersihan, rehat cukup. Itu je cara terbaik untuk bantu badan kita sendiri lawan virus licik ni. Sesama memang tak ada ubat, tapi kita ada sistem imun yang hebat kalau kita jaga dia.